Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surah apa? Ya? 127. Baru yang ke berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka yang berzina itu tidak dihukum rotan dan rejam, bahkan dengan hukum bayar denda jua. Demikian juga yang mencuri menyamun tidak dipotong akan tangannya, hanya dikenakan hukum jil jua. Dan yang murtad pula tiada apa hukum suatu pun ke atasnya, dan diangkatkan orang-orang kafir sebagai ketua dan pembesar negeri, dan dikenakan bermacam-macam cukai ke atas orang Islam dan lainnya daripada segala macam perkara dosa dan mungkar. Kita sambung lagi tentang bid'ah ataupun kesesatan pemerintah di akhir zaman. Di antara yang sebab jadi sesatnya iaitulah tidak berhukum dengan undang-undang Quran. Contohnya di sini, maka yang berzina itu tidak dihukum rotang dan rejam. Allah sebut dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, al-ayah. Yang berzina perempuan dan lelaki yang masih teruna dara, apabila sabit kesalahannya, hendaklah engkau, yakni pemerintah atau kerajaan, mengenakan hukuman rotang 100 kali. Oleh kerana itulah Nabi SAW pada zaman baginda masih hidup, baginda menghukum akan 100 pukulan kepada orang-orang yang berzina yang teruna dara. Begitu juga lah semua khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Umar bin Abdul Aziz meneruskan perintah Allah dalam Quran, mengenakan hukuman rotang ke atas yang berzina. Semua negeri-negeri umat Islam tak ada meninggalkan hukuman rotang. Kalau tinggal jadi sesat, tak kira siapa mana kerajaan mana. Kalau tak laksana hukum Allah, sesat. Tak kira alasan apa pun, melainkan alasan yang diterima oleh syarak, seperti duduk pada negeri orang kafir. Duduk di Amerika, nak rotang orang berzina pula, dah tak ada kuasa. Kita duduk ni negeri kita. Malaysia ni bukan hak tok kita, hak Allah Ta'ala. Wajib ikut hukum Allah. Hukum yang kita laksana sekarang ni hukum tok nenek kita dulu dah. Tok nenek kita beranak itu tahun 50-an, 40-an itu, orang laksana undang-undang manusia dah. Jadi hak tok nenek ni tak boleh ikut. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Dalam Quran kata, jangan mu ikut hak tak betul walaupun mereka itu pakmu. Quran. Tapi bahasa Kuala Lumpur molek saya sikit, walaupun mereka itu bapa-bapa kamu. Lembut sikit bahasa Terengganu, kasar sikit, walaupun mereka itu pakmu. Ke lain sama tak? Sama je, nada je lain. Kemah sikit masuk dalam perut. Dalam Quran kata walau kanu aba'ahum. Kalau terjemah lembut boleh tak?
Dan sekalipun mereka itu bapa-bapa kamu. Faham tak? Tapi tak erti bahasa kita ni, bahasa kerah-keng. Kena guna bahasa Terengganu. Sekalipun yang kamu ikut doktor tu pakmu sendiri, au abna'ahum, ataupun anak-anak kamu, boleh ikut. Pasal meratang orang yang berzina sabit kesalahan lah. Kalau dia tak kena hukum, tak apa. Orang tak tahu dia melakukan zina, dia bertaubat pada Allah, Tuhan lain, Allah ampun dia. Ni masalahnya hak naik kes. Allah katalah kan dalam Quran, kalau Tuhan sebut hukum tak boleh pilih, kalau tak sebut ikut pandai. Jangan zalim sudah. Nampak? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan haram bagi orang-orang yang beriman apabila Allah, yakni Quran, dan Rasul, yakni hadis, telah menetapkan suatu hukum, tetap dah lah, bahawa mereka nak pilih hukum yang lain, tak boleh. Jadi kalau Tuhan tetap dah hukum gini, kita buat pasal lain, dia panggil taat ke tak? Patuh tak? Tak patuh tu orang panggil derhaka. Derhaka bahasa Melayu, kita Melayu bodoh ni ingat derhaka ke Raja Melaka je, Anjebat. Derhaka ni maknanya derhaka tak ikut perintah Tuhan. Cerita Anjebat tu tak ada tau. Kita sebut derhaka ke Anjebat. Dah, kita ni dah laksana hukum Tuhan, derhaka. Derhaka ni bahasa Melayu, Arab panggil maksiat. Maksiat tu bukan erek porong je, derhaka. Benda mana derhaka? Dah ikut perintah, dah benda perintah Tuhan. Nah. Perintah Tuhan hak berzina tu guna dara 100 pukulan. Dah siapa tak buat, dia tak patuh. Siapa tak patuh, dia derhaka. Dah derhaka jadi guana. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tak ikut perintah Allah dan Rasulnya, Allah turun dalam Quran suruh kerajaan atau pemerintah melaksanakan rotang penzina, Nabi pun sebut dalam hadis-hadis yang mutawatir, maka kita tak buat, maka orang yang tak buat ni faqad dhalla, dia telah pun menjadi sesat. Sesat sikit, sesat banyak. Dhalla dhalalan mubina, sesat yang sangat terang nyata dah, atas darat kering dah sesat. Dah sesat ni, dua ni duduk akhirat kat lagi, masuk dalam mahligai. Kullu dalalatin finnar, yang sesat dalam api neraka. Dah tu orang besar, tak ada kira ni goreng habis lagi. Tak ada peduli. Faham? Kita nak goreng pisang, pisang kecil kita goreng, pisang besar goreng. Goreng kau. Bukan pisang huta je goreng. Seria 3 sikat Raja Embung. Raja Embung goreng kau. Kenal tak pisang Raja Embung? Kenal tak apa. Orang tua kenal orang muda-muda. Saya cakap banyak tak kenal, pandai puak. Pisang Raja Embung besar sedap tau. Raja dia raja pisang. Orang panggil raja dia. Dah kena goreng tau. Ini goreng juga. Tak ada peduli ya pisang mana-mana. Kita gitu juga. Derhaka goreng. Tak ada kira siapa-siapa. Mu kulit putih, kulit hitam, kulit biru, tak ada kira siapa-siapa. Mu piti banyak, piti tak ada. Mu pakak tinggi sekali, iaitu presiden atau hak kopeng sekali, JKK, goreng derhaka. Tak ada kira siapa-siapa. Sebab apa? Tuhan sebut gitu, Nabi sebut gitu, kita tolong sebut tak? Jadi mana-mana yang pernah menjadi kerajaan, sila bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Ni satu nasihat. Ad-dinu nasihat, agama nasihat, bukan marah, nasihat. Hak mana dulu pernah jadi menteri, dulu dia tak arah supaya dilaksanakan hudud ni, sebelum mati taubat. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosanya. Kalau tidak nyeri. Tuhan tanya lagi. Kamu menteri tu dah melaksana dah hukum ni balik awal. Tu
kalau maknanya melambat-lambat ataupun saja buat bodoh tak mau laksana. Kalau hak jenis tak percaya dengan hukum wudu, hak ni ayat pertama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Quran hak turun daripada langit, contohnya meratang penzina atas alasan hukum Allah ni zalim atau hukum Allah ni tidak relevan, tidak sesuai lagi di zaman sekarang, atau tidak maju atau mundur, maka mereka telah pun menjadi kafir laknatullah, wajib ditanang di jerak-jerak. Orang ni tak kisah jadi kafir ke, masuk neraka ke, tak apa, asal pitih boleh. Tu tengok duk jaget-jaget petah-petah, tunjuk punggung korang tu cari pitih ke cari pahala? Nyari pitih pula ke? Dah pitih nak buat anda pitih nak tujuh dinding rumah itu. Dah nak beli beras dan nak. Faham? Nak buat makan je. Nak buat makan sanggup masuk neraka. Bahkan dengan hukum bayar denda juga. Allah kata rotang, Nabi kuat rotang, kita bayar denda. Jadi sila bertaubat sebelum terlambat. Dan bila matinya? Mati tak tahu bila. Dan taubat alhamdulillah. Tak mau taubat lagi ni, tak bila-bila lah. Kalau masih ada masa nak taubat, balik awal. Tuduh orang zina 80 rotang. Tuduh je, tak bina ni. Tuduh 80. Tak kira mu Datuk T ke apa, tak ada kira. Kalau hak belakang tu dia memang dia sungguh, kena hukuman rejam sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma. Tu ayat Quran. Dia panggil ayatun mansukun. Yang telah ada anak bini lalu berzina, jika sabit kesalahan maka dikenakan hukuman rejam sampai mati. Tak sabit kesalahan, tak cukup saksi video pun kelabu kelaring kali, tukang tuduh 80 pukulan. Tak kena dunia, pasal dunia is secular, akhirat ni. Bang, akhirat semua orang naik mahkamah, Tok Hakim naik mahkamah. Dan ni kita duduk atas dunia, kita duduklah kandang salah. Tok Hakim duduk depan, dia katok tukur sekali bangun, katok tukur sekali balik. Dia kata 4 tahun je, 3 sebatang. Akhirat lagi hakim naik dulu atas kandang orang salah. Mu hakim itu tau. Ya. Dah hukuman zina buat kan ni? Kita buat 2,000 denda. Sudah kerja dah lah. Sudah kerja dah lah. Takkan dia kata kita kejam kepala pelawak pun. Tak? Kejam bila kamu itu denda 2,400. Terberok tu hakim, bereng atas tu. Jadi kepada segala hakim-hakim, qadi-qadi, majistret-majistret yang tidak sempat ataupun tidak melaksanakan hukum kerana yang dalam Quran dan hadis, diharap bertaubat dengan segera. Kerana Nabi kata al-qadatu salasah. Hakim ada 3 jenis. Isnani finnar, qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 jenis hakim dalam api neraka. 1 jenis hakim saja masuk syurga. Walladhi qada bi jahlihi finnar, hakim yang jahil hukum syarak maka menjatuhkan hukuman berharambang sekali, duduk dalam api neraka dengan jubah-jubah dia, dengan rambut-rambut pelesu, kulit naka, faham? Hak buat tak pala habis, kena bakar habis. Wallazi ya'lamul haqqa wa qada bi khilafihi, hakim yang kedua dia tahu dalam Quran kata guana tapi dia hukum lain daripada yang dia tahu dalam Quran. Dia juga dalam api neraka. Lori batin, tubik perut, tubik mata kena bakar. Wallazi ya'lamul haqqa wa qada bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang ketiga dia tahu Quran kata guana, hadis nak guana, dia buat gitu, maka dia selamat masuk syurga.
Tu cerita dia. Nah, dah kita tak kena, kita rakyat tak kena. Melainkan memberi sokongan kepada golongan yang tidak mahu menegakkan Islam ataupun undang-undang hudud, ngerayak-rayak habis jadi kapah goreng pisang api neraka. Siapa kata gitu? Ulama-ulama muktabar. Mana-mana ada kerajaan yang melaksanakan undang-undang yang sesat, yang bercanggah dengan undang-undang Islam, dan rakyat itu yang menyokong akan tetap bersama dengan pemimpin tersebut di dalam api neraka. Mereka bersama-sama. Nak orang ramai lagi. Dah ramai masuk neraka, ramai dah ha. Bukan macam atas dunia. Nak kalau ramai sangat dah boleh masuk JJ dah muat pula kena 800 orang tu duduk 1200 lebih 400 berteruk-teruk kali. Nak kalau 90,000 orang buat jenayah nak buh mana? Dah bawa buang kis Tapi neraka boleh muat belaka. Nak rimah tu kalau masuk neraka muat. Dengan rusa ni kijang dengan lalat dengan semut muat belaka. Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Neraka dia luas. Kerajaan dunia tak gau. Balai raya apa orang muat. 6 ekor kambing kemah kami. Tak. Dan juga, demikian juga yang mencuri menyambung tidak dipotong akan tangannya hanya dikenakan hukum jail juga. Allah kata dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan dan cukup nisab barang curiannya, maka hendaklah kamu kenakan hukuman potong tangan kedua. Tiba-tiba dikenakan hukuman J saja. Nampak? Maka yang jatuhkan hukuman di dalam api neraka. Yang mereka hukuman dalam api neraka. Yang tulis undang-undang dalam api neraka. Dia dah ambil musarat masuk syurga, lain neraka belaka. Ada tak jawab gitu? Nampak? Ada tak jawab gitu? Ada tak? Bahasa karung gila. Orang tolong khabar. Tak? Tuhan khabar gitu, ulama khabar tolong khabar. Nah, hukum hakam hal lain aku tak cara, ulama tak cara hal lain. Mu nak beli tuala berapa lah kanak mu ada, ulama cara. Tak ada. Mu nak sambung lotek insurans kurnia ke tak kapur. Kau pandai mau tu ada cara tu. Mu nak buat kocek baju Melayu 6 depan 7 belakang ke pakai zik kau celah tiok. Ulama tak cara tu. Mu nak beli tukar kursi baru dulu ke nak beli dapur gas. Tu tak ada tu kau pandai mu, mapuh mu tu. Ni hukum hakam, tolong khabar. Nak bahasa kita ni orang kampung ni jadi begitulah. Nah, molek dah, molek semua. Molek gua ni derhaka kepada Allah. Molek. Kalau tu imam maya subuh 6 rakaat. Molek. Kira molek. Di bahang molek apa dah suara sedap. Molek ke ajar hikmat dak mendek hangat. Bahang 6 rakaat subuh molek juga. Begitu juga dengan peraturan. Bila Allah kata lain, dibuat lain, sesat. Bila sesat, molek gok benda. Molek sesat. Dan yang murtad pula tiada apa hukum suatu pun ke atasnya. Orang murtad tak ada benda-benda hukum. Patut orang murtad dihukum mati. Nampak? Al-murtadu yuqtalu. Orang yang murtad keluar agama hendaklah dibunuh. Bukan kita kata, semua kitab-kitab fiqh kata gitu. Dihukum mati. Nampak? Tak ada apa-apa berderu murtad. Berderu-berderang masuk Kristian, masuk Hindu, masuk Batok, masuk Pangang. Macam-macam eseng. Murtad. Dan diangkat orang kafir sebagai ketua dan pembesar negeri dan dikenakan bermacam-macam cukai ke atas orang Islam dan lainnya daripada segala macam perkara dosa dan mungkar macam-macam.
benda derhaka pada Allah di dalam negara, di dalam dunia sekarang ini. Nak dalam bab macam-macam bab semua dosa berlaku. Dalam bab habis bab jual beli haram, bab pinjam minjam ikut kafir, bab nikah ikut Hindu, faham? Bab pelajaran ikut Nasara, bab aurat ikut Yahudi. Nampak? Tak ada Islam. Mana Islam? Mampu kerah lagi baru ikut Islam. Mana? Kapang, mayang, tanam. Nak dah hidup ikut orang sesat. Dah tu selamat dah, mampu kerah baru ikut Islam. Orang kata kena laksana hukum Islam tak boleh hukum sekarang kita ni sesat daripada jalan yang sebenar. Nampak? Dia kata bukan kita tak laksana, kita kena ikut orang ramai. Nampak? Jadi hak buat ni molek dah. Sebab kita duduk negara yang bercampur aduk. Aduh, pandai ada Tuhan pula dia. Tak? Tak boleh buat gitu. Jadi kita bukan tolak hudud, kita terima dah, tapi kita buat hak ni maknanya sekarang ni hak ni yang patut dulu. Jadi hak Islam tu dia kita bukan tak ke Islam, tapi hukum ni dia kediang lah. Kita dulukan kemajuan dan ekonomi. Ni cakap gitu pula. Orang kapur ni jenis beruk naiknya dah. Tak apa-apa lalu. Molek beli tali 2 meter seorang bubuh tekau. Bubuh nama beruk belakang ni, beruk merah ni, beruk gila. Ada pula pakai hanggut. Berapa hanggut? Dah boleh baja 2 kapik. Hanggut lah. Boleh mata cakur, cap broya. Boleh cap mata, cap bewok pun sokong kau. Berat menanah dah kita ni. Tak ada benda. Dan sekalian inilah yang disuruh syarak tegah pada ulama-ulama dan segala orang besar dan pemerintah muslimin dan yang berkuasa. Maknanya ulama kena tegar kesalahan ni, iaitu kemungkaran meninggalkan hukum Allah. Orang-orang besar kena tegar rakyat. Pemerintah muslimin yang ada kuasa pun kena tegar. Tiba-tiba orang yang diberi amanah tidak amanah. Allah amanahkan supaya melaksanakan hukum Allah, yang terima amanah melaksanakan hukum manusia. Pecah amanah. Nampak? Inna Allah ya'murukum an tu'addal amanata ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahli. Kalau nak lantik pemerintah, lantiklah pemerintah atau kerajaan yang nak melaksanakan tuntutan Allah. Kita dah ikut setarang. Kita derhaka pada Allah. Patut gak pergi Mekah nak masuk surga, doa kat Hijri Ismail, nampak gantung di kelambu Kaabah. Macam kula lawa berebut nak tiung tu Hajar Aswad. Tapi mu balik kapung, Allah kata berilah amanah pada orang nak laksanakan hukum Tuhan. Nampak? Wa an tu'addul ila ila ahliha wa an tu'addu ila ahliha, dan hendaklah kamu serahkan, tunaikan amanah itu kepada ahli. Maknanya orang yang boleh melaksanakan perintah Allah tu mulatik. Tapi balik mudak sekarang. Mu hidup Kaabah, mu gantung di kelambu Kaabah macam Superman, macam Spiderman. Mu duk berebut tiung Hajar Aswad, tapi mu tidak beri akan kuasa memerintah pada ulama-ulama ataupun orang-orang yang bersama dengan ulama, kerana nak menegakkan kebenaran. Mu cakap lebong ni. Jadi dah guna dah mu tiung Hajar Aswad, kerana itu sunat je. Baik mu balik rumah, mu tiung tai lembu, sembang dengan muka-muka lah tai lembu. Tak? Pasal mu jahat. Mu buat benda sunat nangis-nangis, pegang pintu Kaabah, nangis. Aduh, nangis kepala otak mu nangis. Mu sampai kapung mu pala haliang. Nampak? Kan Allah kata dah tu. Ila ahliha, kepada orang yang ahli. Dan kali tidak melaksanakan hukum Allah, ahli tak?
Dak ada tu kita benda ni ngaruk ngabang tadi. Nak budak-budak mayang dak akan piah marah tu imam. Dia boleh duduk kan, dah rambut perih ni, dia lawa sikit, dipotong di Kuala Berang. Ada bojeng sikit, dah takut kepek bahan di piah. Dak bakal lah. Budak-budak model ni mayang ha. Oh tak imam marah. Bakal piah apa mayang dak akan piah. Padahal bukan wajib pun. Dak akan piah pun sah. Tak ada apa-apa. Cuma sunat je pakai piah. Tapi tu imam hak tukang tegar tu, dia memberi sokongan kepada golongan yang tidak mau melihat Islam nampak tegak di dalam bumi Malaysia. Tu imam bodoh daripada bewak riang. Ke dah tu. Mana sunat mu jaga hak wajib. Pakai celok sunat. Sunat lah. Tak pakai pun tak berdosa. Pakai boleh pahala. Bahan celok. Tangguh-jangguh gitu juga. Pakai minyak atar ni lama ni tekak ni wangi serbak. Masuk serbang pula dengan piah comel. Masuk serbang beres comel loteng. Tapi dak akan baju, dak akan luar. Duk biar yalang. Dia hanya ambil hak sunat, hak wajib, aurat dia tak tutup. Gila babi dia panggil. Tak. Keras sangat pop crazy. Faham tak? Nampak? Dah hak sunat. Marhaban kan wajib haru je. Baca rawi. Tak boleh tak baca, kena baca. Maulidur Rasul ni kena baca. Tak boleh nak tahu buat. Wajib tau. Dah baca boleh, pahala tak baca pun tak ada masalah. Faham tak? Hak wajib tu memberi sokongan kepada ulama-ulama dan golongan yang nak lihat Al-Quran menjadi perlembagaan dalam negara. Hak tu wajib. Jadi sama lah tadi. Tanya baca rawi, baca rawi gegar lah tu imam tu bilal. Siap tekan pipi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman abiko. Biplek minor. Masuk kau. Tok Bilal jawab, Allah. Tak apalah. Tanda cinta Rasul. Tapi mu lawan golongan Islam. Patak neraka tu dengan sapu-sapu tangan masuk neraka. Nampak? Dengan ala daun pandang hak mu mayang tu, mu bagi pah dalam neraka habis. Hak dulu kau. Faham? Hak wajibnya. Ada lah pakai serbang comel dengan celok duduk tepi jalan, kotek-kotek. Takkan luar molek. Kalau beruk orang dah kata dah. Kata mana Tok Bilal ni lanjang tu. Pasal apa? Jaga hak sunat, hak wajib. Terperohong habis dah. Tiada boleh sekali-kali masing-masing tutup mulut, buat tidak peduli. Kalau tutup mulut dalam kes ni masuk neraka. Sebab tu kita bunyi. Dia tahu apa yang mu bising bangun sibuk Duk pandang orang tak Pasal Tuhan kata dah mu tahu dak kau bokok orang masuk neraka. Tambah masuk neraka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Golongan-golongan yang tahu sama ada dia bernama hakim atau ulama atau kiai atau tuan guru atau profesor atau ustaz atau imam, tak kira dia tahu hukum, tetapi didiamkan saja kerana menjaga periuk nasibnya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Inilah golongan-golongan mufti-mufti, qadi-qadi, ulama-ulama, tugu-tugu, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang tiada makan daripada gaji bulanan mereka itu, mereka adalah api neraka di dalam perut mereka itu. Ni golongan. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Sanggup menggadaikan petunjuk, mengambil kesesatan semata-mata. Wal azaba bil maghfirah. Tolak keampunan Allah, sempah tekek azab Allah dalam neraka. Pasal apa? Wa yaqtumu, dia wa'dak tahu. Dak bunyi
Roi kau kan. Satu duduk ngajar hak bab-bab tu lah. Hormat ibu bapa. Bab. Kita disunatkan berbaik-baik dengan jiran. Gitu ngajar. Nampak tak khabar tu? Fama asbaruhum 'alan nar, mereka tidak akan dapat sabar duduk dalam api neraka. Tak sabar. Topik nolong lagi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata, as-sakitu anil haqq syaitanul akhras. Orang yang tahu, orang alim, kiai, tok guru, tuan guru, ulama, tok peti, tok qadi, dia buat diam daripada yang kebenaran, dialah syaitan bisu. Jadi bila syaitan bisu mengajar, jangan dengar. Bila dengar, jadi sesak kita. Nak dengar, biarlah manusia yang berkata-kata. Tak apa, ulama yang tidak diam. Dia diam, syaitan boleh dengar. Syaitan mana kita boleh dengar dia, musuh kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut akan jejak langkah syaitan. Bila duduk depan lah tu dengan mikrofon, dengan kitab, dengan meja, tak kira dalam mana-mana duduk, tetapi jenis mendiamkan perkara kebenaran kerana nak jaga gaji bulan-bulan dia, syaitan lah tu. Bila syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut syaitan ni. Dah tu pakai serbang, setan serbang ni panggil. Tu pakai rokok, setan rokok. Tak ada kira. Dah tu balik Mesir lah tu. Tak kira dah dia diamkan kebenaran. Setan Mesir. Bahaya apa? Dah. 30 juzuk apa Quran, tapi tak berani menyatakan kebenaran. Atas alasan macam-macam, dakwah dengan hikmah lah, macam-macam orang yang telah terjerat di dalam pukat syaitan. Dipanggil hutamus syayatin. Balik Mesir, balik Jordan. Dulu molek masa pelajar kuat lagi. Kas kebab mau atas kepala, janggut ni luruk mau ke tangan ni. Buat balik kita arak je 3-4 tahun. Berak boleh kerja. Aduh, kau dah nampak dah muka serang. Kau dah nampak dah pergi kat tok guru. Faham? Kak dia main sama. Dah apa? Learning jadi cikgu dah. Learning jadi ustaz dah. Makan gaji. Patut tak kapiah learning. Tak dah. Bojeng learning. Boleh tahan lagi. Tak kapiah dah masuk neraka pun. Faham? Dah akan jumpa ni dah. Pakai seluar cak kuda, kereta kuda terik seluar. Tak. Seluar libah. Dah apa lagi dah masuk neraka pakai luar jin. Tetapi tidak lagi berani berkata-kata, nampak, atau dekat dengan ulama-ulama kerana takut orang tengok. Kek dia punya jawatan takut tergugat. Maka mulalah syaitan menghasut ustaz-ustaz seperti ini, menyatakan alasan-alasan, walaupun orang tak tanya, dia waktu biar alasan dulu. Kita bukan dia. Kita dakwah ni nak secara hikmah. Jadi kalau kita tengok dia orang, kita dekat dengan jemaah apa semua, jadi kita orang ambil tindakan, kena tukar ini. Sedangkan kat kita mengajar tu ramai lagi orang tak faham Islam. Jadi kita nak nyapa Islam ke puak-puak ni. Gitulah. Lepas tu berak boleh bini. Lepas tu berak berik tu biar anak. Lepas tu boleh kereta. Lepas tu tukar-tukar kereta lah kau beli rumah. Mampu bahan tanah, bahan dalam kubur, mendiamkan apa yang sebenarnya patut dia berbunyi. Habis gitu habis. Pas sakau ustaz jadi sesak dengan dunia. Kerana yang dididik kerana didiamkan akan dia dan buat tidak peduli, itu menunjukkan atas suka dan redha dengan kemungkaran yang menjadikan mustahil, iaitu patut turun bala dan seksa daripada Allah Ta'ala. Orang kampung hak bodoh tak tahu hukum, tak apa diam. Orang yang tahu hukum kena berbunyi.
Bunyi mesti bunyi. Cuma bunyi itu dengan hikmah. Ada orang cara kasar, ada orang cara lembut. Bunyi wajib bunyi. Tegar wajib tegar. Diam tak boleh sekali-kali. Melainkan pistol duduk atas kepala baru diam, menyelamatkan nyawa. Kalau nak jaga gaji, orang tak panggil darurah. Kerana apek hak sembah berada, Tuhan wi makan kenyang nyanda. Tak usah kata kita berani menegakkan hukum Allah lagi kenyang. Ni orang batak duduk lautan. Ni atas ada kenyang naik bot hak laju tu, hak enjin 110. 2 jam lah dekat gunung Tahang lah tu. Tak jadi. Ni cawak kereta sembah tu, umbi-umbi kayu sembah. Dia buat tahu ekong ni. Perut ni macam payah kenyang apa, pagi petang kenyang. Padahal sembah pokok kayu. Tuhan tanggung makan minum ni. Dah kita sembah Allah takkan apa? Sakit saya. Mikir lagu mana kepala hotok bodoh ni. Ni orang sakar tu. Kenyang menyanda anak 3-14 orang. Kenapa perut orang sakar? Kenyang, perut neting anak. Tuhan wi makan padahal sembah pokok kayu je. Ni habis Quran 30 juzuk, takut rezeki tak dapat. Sesat. 30 juzuk ayat Quran duduk dalam dada dia, tidak memberi manfaat kepadanya. Orang masuk Islam, kafir lah masuk Islam. Bila masuk Islam, perking ni nak wi, dia piti 200 ya. Dia tolak. Ada seorang masuk Islam, umur dalam 20-an, 26, 27 gitu, masuk Islam. Orang daripada luar negara, bukan Malaysia, masuk Islam dengan perking. Ajarlah dia padu ain seminggu sekali, seminggu 2 kali, faham? Orang lain boleh belaka 200, 100 sebulan. Dia nak wi tak boleh. Dia tidak lapar, dia makan cukup makan. Nampak? Padahal baru masuk Islam. Kita dari beranak Islam. Tak yakin dengan rezeki. Dia baru masuk, yakin dengan rezeki. Berat nanang lah. Baru masuk Islam. Tapi pasal dia kata Allah tu beri rezeki, tak susah, mudah wi apa. Kita Islam lama dah. Wi 200. Lawang terus tu. Lawang ulama boleh 200 ya. Padahal tuan bulan neraka lagi. Hadis yang ke-31, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Apakah hukumnya bapa maki hamu anak-anak dengan perkataan kesat, sedangkan kesalahannya dilakukan oleh anak tak seberapa disebabkan panah barang si bapa itu? Jawabnya haram maki hamu anak, haram maki hamu isteri dan orang lain. Mana boleh maki hamu? Marah lain, maki hamu lain. Marah saja, jangan maki. Maki lain mengatakan perkataan yang cabul, hukumnya haram. Marah lain, bapa buat gitu, tu dah panggil maki. Kadang-kadang kesalahan dia tidak setimpal. Kalau kita faham tak setimpal dengan apa kesalahan, maka kita kena faham di akhirat lagi, walaupun anak kita. Pasal apa? Setiap yang kita buat akan dibalas balik kalau tidak tu.
Fitnah menjadi perkara biasa. Apakah hukumnya orang yang menjadi dalang dalam kes fitnah yang belum tentu sahih? Jawabnya, dalang ke yang bersebahak ke dalam konspirasi fitnah, semuanya di dalam api neraka belaka. Itulah yang Nabi janjikan dalam hadis-hadis sahih, maknanya wail ataupun neraka celaka bagi orang-orang yang melakukan fitnah. Tak ada hadis yang katakan duduk luar neraka, duduk tepi ke, tak ada. Duduk dalam belaka. Seorang bapa tak beri ilmu fardu ain pada anak, mereka lebih mementingkan cari makan, apakah hukumnya? Jawabnya, bapa ni sama dengan lembu, dengan binatang-binatang. Kerana binatang dia pergi cari makanan untuk anak dia. Balik dia pergi makan kanak dia. Lepas tu sekarang orang ngajar surah, dia pergi tak binatang, lembu pergi tak surah. Tak, maka ayah yang tak pergi surah belajar, ayah tu anak beranak lembu. Jadi tak tengok bewok-bewok dalam payung. Hidup kepala jala, kita panggil berapak bau. Tak, bewok benda panggil besar. Mana-mana bapa yang dia tak tahu hukum akal, lepas tu orang mari mengajar, dia tak ada uzur, dia tak mari, dia anak beranak bewok tu. Pasal bewok tak mari surah, dia tak mari attack, dah sama tau. Cuma lebih bewok tak masuk neraka manusia, masuk neraka faham? Apakah hukum berkata politik suku, agama suku? Seperti orang kafir barat telah mesongkan akidah umat Islam. Pegangan suku politik daripada agama adalah pegangan Kristian. Bermesyuaratlah segala raja-raja, pemerintah-pemerintah di Eropah untuk menghalang kuasa gereja campur tangan di dalam pemerintahan negara. Dulu gereja padri ni, kalau raja tu nak buat gini, nak buat gitu, padri boleh marah. Tak, kalau tak kena. Jadi akhirnya puak-puak raja, puak-puak pemerintah ni nak sekat. Jadi mesyuarat keputusannya dia nak mampu gereja keluar satu resolusi agama suku, politik suku. Ma li Kaisar wa ma li Isa. Perkara yang kait dengan ibadat kita pakai kitab Injil, yang kait dengan negara kita pakai pemerintah, pakai raja. Tak itulah ajaran sekular yang mengkafirkan. Maka siapa yang tak tahu dia kata suku, jawabnya haram, berdosa besar, kerana dia tak tahu. Bila orang kafir dah tak boleh kata gitu, dia lawan juga, maka batal Islam dia. Faham? Bagaimana nak nasihat pada rakan yang meninggalkan solat, ajak pergi surga tak ambuh, terutama pada malam kuliah ustaz. Hak dia nak benda, tak ada benda dah. Puak-puak ni dia nak pitih je. Puak-puak ni dia tak ambuh pergi surga, dia nak pitih. Nak tak? Mau buat pitih umum. Tu imam umum hari Jumaat, mana-mana daripada penduduk yang datang hadir kuliah sebulan sekali, setiap hari Rabu minggu pertama di Surah Pulih ni akan mendapat RM1,000, dibayar selepas kuliah di pintu besar oleh imam sendiri. Mari tak? Mari ni puak datang ni. Nampak? Jadi inilah hamba-hamba duit. Lalu pitih, ulu kueh gi Prastas Ming. Ketel kerja jolak buah, pitih punya pasal. Lori tiada tengah lalu tengah kona potong kok pirang. Nak pergi penuh kong. Nampak dah 14 rial. Faham tak? Tapi sebelah rumah je orang ngajar tak mari. Dia panggil golongan yang sesat, telah Tuhan tutup mata hatinya dan telah ada tekek api neraka di dalam tangannya. Ini golongan ni. BBT hari ni main surah kali mana ni? Kuis 100 ya. Tunggu. Okey dulu tak imam wis. Nampak? Soalan seterusnya.
Sila jelaskan 3 golongan yang sembahyangnya tidak diterima oleh Allah dan tidak diangkat ke langit walaupun sejengkal. Yang pertama, imam yang orang tak berahi belaka, nak jadi imam juga situ, maka tak naik ke langit. Yang kedua, suami yang meninggalkan anak isteri tidak beri nafkah. Nampak? Ada banyak tapi dah sebut 3, disebut 3 lah. Yang ketiga, pemerintah yang melakukan kezaliman dan penindasan ke atas rakyat. Ada lagi orang yang makan daripada harta yang haram, patut harta tu boleh ke anak dara dia saka, bahang di pot dara lebong. Jual lebong tipu. Timang 2 tang, kata 2 tang setengah. Banyak rasa jenis makan haram gitu. Apakah pandangan Islam tentang perbuatan mencuri duit bapa? Hukumnya mencuri tetap haram walaupun pok kita sendiri. Cuma dalam Islam tidak dikenakan hukuman potong tangan kerana anak curi pitih ayah atau ayah curi pitih anak, kerana dia ada pemilikan harta apabila mati salah seorang. Faham? Dah haram tetap haram. Jadi harta banyak. Adakah wujud hadis mengatakan boleh melakukan tahlil untuk orang yang telah meninggal dunia? Tak ada hadis. Hadis suruh kita baca la ilaha illallah, dan hadis suruh kita beristighfar untuk orang yang telah mati. Nabi kata istaghfiru li akhikum, bacalah istighfar bagi saudaramu yang telah mati. Jadi kita berpanggil orang mari rumah tolong istighfar bagi orang yang mati, masuk dalam hadis ni. Dah tahu kita nak pergi makan korang kat mana pula. Seorang perempuan datang jumpa Nabi, mak kita mati dah, kita nak sedekah daripada mak kita, nak pergi korang buat kan Nabi kata sakil mak, minum air korang, hadiah pahala dia boleh ke mak mung. Jadi pun kita pun buat mi goreng bagi orang makan di rumah. Boleh hadiah ke mak ibu bapa. Faham? Kerana pula bila selesai majlis tersebut, para tamu yang pun diarahkan untuk mengambil makanan di luar rumah. Adakah lebih afdal makanan dihidangkan untuk tamu atau bagaimana? Makan dihidang, makan bubuh sendiri, makan dihidang kok pandamu lah. Ini tidak diwajibkan dalam agama. Faham? Zaman Nabi tu hidang. Orang mari Nabi pun ambil hidang waktu baik. Hidang jadi hidang lebih afdal. Dan ini nak hidang nak tunggu sebekas-bekas pandahan payah tak cukup gu. Jadi buat pakai ambil sendiri boleh juga. Nampak? Tapi kena ada ni, jangan ambil banyak lauk. Kita bahan banyak, waktu haram bahan banyak. Macam khubah makan. Makan ada orang nak banyak bahan kedai. Bukan kita ni pelarian Vietnam 6 bulan duduk dalam laut, tak jumpa daging. Faham? Ni tengok pada baju Melayu sokok serung. Makan ke polong. Rumah orang nak makan banyak, beli diri apa? Biar belajar bab-bab hadis jamuan. Saya ada 3 orang anak puang, mati dah suami saya, siang ke dia. Pongah mana? Mati suami ni. Lawa spek putih ni. Pakai spek putih. Macam wali bendong. Tu kata saya nak buat majlis arwah tapi terhalang kerana beritahu saya tak boleh lakukan selain anaknya. Dipahamkan Allah hanya anak laki-laki saja memenuhi syarat-syarat anak yang soleh. Ni mengarut belaka. Tak ada pun majlis-majlis arwah. Arwah majlis arwah ni dia bukan sunnah Nabi. Cuma kita tak salah kalau nak buat. Nabi tak perintah pun. Faham? Jadi kalau kata kena anak yang soleh baru boleh buat gitu ni, ni mengarut belaka. Faham? Mari ikut mana pun tak tahu. Jawabnya dah kita orang puang, kita panggil orang pergi makan jamu. Niat supaya kita makan korang tu sedekah pahala untuk suami kita yang telah mati. Boleh. Jangan bini pula tu beg luar akak korang datang. Bini duduk dapur sudah lah. Wakil korang waktu beg makanan. Adakah sah anak perempuan melakukan kenduri arwah? Sah, tak ada masalah. Apakah cara terbaik mereka anak saya beri sikit sebanyak hadiah pada arwah ayah memandangkan 3 orang di majlis diwarisi oleh perempuan? Jawabnya kita bersedekah. Tak mesti kita buat orang makan di rumah. Kita bersedekah, ada orang awak surah, kita buat kipas 4 utir, kita beli mikrofon ke, ada masjid rosak ke, kita beri kapek 2 gulung. Niat dalam hati ini daripada bapaku. Gitu. Soalan seterusnya,
Selepas solat sunat duha, solat apa lagi boleh kita buat? Lepas solat sunat duha boleh macam-macam. Di antaranya sunat mutlak. Niat saja aku sembahyang sunat, gitu saja. Di antaranya sunat istikharah boleh. Kalau kita nak pilih satu benda. Solat hajat boleh. Solat nikah boleh. Dan kalau ada qada, bayar qada senang. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah makna isinya? Dunia ni apa yang ada kita tengok depan mata kita sekarang. Nabi kata rak'atani minas subhi, 2 rakaat subuh sunat tu lah. Khairu minad dunya, molek pada dunia lagi. Molek daripada wama fiha, benda yang dalam dunia. Dunia yang kita tengok ni. Comelnya kereta, lebih sembahyang subuh lagi boleh di akhirat lagi. Nak lawanya baju ni dunia tu. Nak rasa nak beli rasa kain gini ropuang. Mu boleh dengan 2 rakaat subuh lawa lagi kain di akhirat lagi. Itu maksud dia. Ada lintasan hati nak buat maksiat, adakah malaikat tulis dosa? Tak tulis lagi. Ni kasih sayangnya Allah. Nak malam ni berasa nak pergi ambil janda sekali, buat pergi main dalam kebun. Tak. Pasal aku dengar dah. Dari sekali-sekali dak setan kata, "Bang, nak pergi ambil lah." Kan lama tak tengok lah. Dia ambil kali pinjam potong sagar je keke kata ni. Faham? Jadi litah kita dalam hati niat kita, Tuhan tak tulis lagi dosa. Faham? Tu murah ni kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi kalau kita litah dalam mana ni nak pergi surah boleh kali ni kat orang dengar. Tulis lalu. Faham? Nak suruh banyak pahala kurang dosa. Dah lagi tu beru masuk neraka. Nampak gua ni kita. Jahat sungguh. Jika seorang mati isteri, siapa harus buat keputusan mengenai tepat lokasi pengubian isterinya akan dilakukan? Pihak suami atau ahli keluarga isteri? Anak dia. Anak isteri tu. Anak dia kata buh kat ni bawa pokok ranggih. Mak dia kata buh kat ni kat pokok pelang. Menang anak. Faham? Kata setengah ulama. Seorang ustaz kata di tempat saya Adam wujud sejak lebih kurang 500,000 tahun sebelum apa benda ni? Sebelum Masihi dulu. Manakala kitab Kristian Bible kata lebih kurang 4,000 sebelum Masihi. Internet pula beritahu bagai-bagai angka. Jawabnya tidak ada seorang yang tahu dengan tepat bila Nabi Adam turun ke dunia. Dan kita tidak akan ditanya tahun berapa Nabi Adam turun. Dan kita duk susah payah nak tentukan tahun berapa Nabi Adam tu adalah bodoh belaka. Baiklah kita belajar Quran, boleh baca Quran. Dah pandai ada Quran, baik kita fahami tafsir-tafsir dalam Quran pula. Ke gua ni? Banyak lagi ayat kita dah erti pada nak cari tahu Nabi Adam. Baik mu tanya mak mu, tanya tok nyang nama benda. Kan aku tanya nama tok nyang mu tak boleh jawab balik awal kan. Tok nyang diri pun tak tahu nama, duk cari tahu Nabi Adam beranak. Ada imam sedang solat zuhur dan asar, ketika imam sebut baca Allahu Akbar, semua sujud. Makmum tidak dengar kerana imam baca terlalu perlahan hingga makmum terjenguk-jenguk. Apa pendapat ustaz tentang imam ini? Imam baca perlahan sangat, pakai ni mikrofon. Nampak? Pakai mikrofon pun perlahan juga. Perlahan tu kadang-kadang kerana dia tua dah. Tak boleh nak kuat. Dah boleh nak kuat, cari hak suara kuat. Cik Imam Tamuri juga, linak juga padahal dia kohor dah. Selang dalam kolah tu Imam gitu. Kadang-kadang hari tu dia kohor pasal mikrofon rosak. Tu nak buat guana. Maaf lah. Kadang-kadang dia suara kuat tapi tengah bulan dia kohor tapi tidak masuk. Lama masuk baru kuat, ada banyak pesen. Jadi jangan gaduh sangat ni nak hukum tu imam. Faham? Ada kalanya tu imam salah, ada kalanya makmum tu salah. Tengok keadaan. Bila lawan azan, sesudah azan bila tersebut menunaikan solat sunat, lepas selesai solat sunat dia lalu cepatlah nak qamat hingga kan ada makmum lain yang ingin menunaikan solat sunat bimbang takut tidak sempat. Apa pendapat? Jawab dia
Tak mesti salah Tok Bilal. Dia mesti beri satu ruang. Ruang tu sekurang-kurangnya dang 2 rakaat sembahyang sunat. Kalau tak dang, Bilal tu tak boleh jadi Bilal. Dia mesti beri ruang sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang sunat selepas bang. Kalau qomat lain. Yang afdalnya dia beri ruang dan orang sembahyang sunat 4 rakaat. Afdal. Tapi hak paling kurang biar 2 rakaat. 2 rakaat lebih kurang 3 minit. Lepas pada bang baru qomat. Kalau jenis 2 minit, ni Tok Bilal gaduh. Biasanya jenis gaduh-gaduh ni Tok Bilal tak tahu benda penyakit. Baru bini tak tahu nak balik terang. Saya mengandung tahun lepas. Dah tu? Nyak musorang mengandung. Setiap kali pergi periksa kesihatan saya tak puasa kerana atas dasar risaukan kesihatan anak dalam kandungan. Ini kerana setiap kali periksa kesihatan saya perlu diambil darah. Jawabnya, kalau kita tak puasa kerana bimbang kesihatan anak dalam perut, tak berdosa. Tetapi mu kena qada dan kena bayar fidyah. Untuk 1 hari. Perlukah saya ganti kuasa yang ditinggal dan bayar fidyah? Jawab dah ahli. Berdosakah seorang anak perempuan tak jaga ayahnya yang tua? Atas dasar ayah itu tak pernah cuba tak senonoh pada anak sendiri. Anak ini takut kalau ia jaga nanti, ayah akan buat yang sama pula pada cucu-cucu. Jadi anak ini waktu usaha hantar si ayah balik rumah sendiri. Tak ada orang jaga dan hanya pergi menjenguk 2-3 kali dalam sebulan. Betul tak tindakan itu? Jawabnya, ayah ni jenis jahat sikit. Jadi perangai uduh. Jadi kalau duduk ayah dengan kita duduk, kita tak ada tinggal anak-anak kita, kacau anak. Jadi kalau takut keselamatan gitu, tak apa, anak ayah tu bubuh tempat lain. Tak wajib anak bela ayah makna duduk sama. Wajib jaga tengok kebajikannya sahaja. Walaupun dengan jenguk wajib juga. Pasal bukan faham makna jaga duduk sama. Walaupun duduk rumah lain tak apa dah, syarat tak boleh kita lock ke dia. Makan minum kena tengok juga. Apakah pandangan Islam tentang upacara berkabung dengan memakai songkok dengan diletak lilitan putih bagi laki-laki dan pakai tudung hitam bagi perempuan lepas kematian seorang dengan letakkan 3 hari, 7 hari atau 40 hari? Apakah yang afdal kita lakukan oleh kita apabila salah seorang keluarga kita meninggal dunia? Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, hadis ini sahih, tiada halal bagi seorang kamu, yang ini haram bagi seorang kamu berkabung bila berlaku kematian lebih daripada 3 hari. Haram berdosa besar, jadi sesat masuk neraka. Melainkan isteri saja boleh berkabung lebih pada 3 hari bila suaminya mati. Maknanya kalau kita nak berkabung boleh, jangan lebih 3 hari. Sama ada yang mati itu ayah kita, mak kita, pak kita, adik-beradik kita, toki kita, tok nyang kita, anak kita, anak saudara, kawan-kawan, rakan pejabat, ketua bos kita, majikan kita, tok guru kita, anak murid kita, raja kita, menteri kita, semua jangan lebih 3 hari. Lebih haram berdosa. Yang wajib yang lebih 3 hari saja. Isteri mati laki 4 bulan 10 hari, waktu saja. Dah ada orang suruh membuat dosa juga lah mengikut kan. Orang suruh makan tahi kan. Dah benda haram kan, ikut apa. Kemudian meletakkan tanda-tanda pada tubuh badan, macam bubur pink sini, macam Cina mapuh tu, bubur batal kek sini, bubur rebeng sini, atau lilit di sokok, bubur di punggung. Pokoknya haram, tak boleh juga. Siapa kata? Ulama-ulama seluruh dunia kata haram. Soalan seterusnya, boleh tak jamak solat dengan berselang? Contohnya jamak solat Zuhur dan Asar dan tidak jamak Maghrib dan Isyak. Boleh, tak ada masalah. Mu nak jamak Asar dengan Maghrib, jamak Asar dengan Zuhur. Zuhur membuat 2 rakaat, Asar buat 4, boleh. Zuhur buat 4, Asar 2, boleh. Zuhur 2, Asar 2, boleh. Zuhur 4, Asar 4, boleh juga. Yang tak boleh, Zuhur budak, Asar budak. Di manakah Najat? Di mana tempat ini tidak didoakan oleh Nabi SAW? Dan Nabi SAW katakan katibu fitnah tempat ini pada akhir zaman. Najat ni tanah Arab, bukan di belah-belah ni
Padak muting ke bukan. Soalan seterusnya, apakah hukum seorang suami yang kahwin dua dan telah berjanji pada isteri pertama untuk beri harta miliknya suami sekiranya isteri memberi kebenaran untuk suami kahwin lagi, dan telah berkahwin suami tidak mengatakan janji yang terjanjikan itu? Jawabnya, kalau suami ni kahwin, dia berjanji nak beri gitu, wajib dia kena beri. Katakan kalau mau benar aku kahwin dengan Semek, bini dia nama Ketum, bini tua. Tak tua mana ada 75 bakal tokak. Jadi nak nikah lain bini dia tu, hak bakal tokak ni marah, tak beri. Nak, dakwi lambu, aku nak kereta, aku kerja air, aku nak kerja, aku nak tengah jalan, biar lori langgar ke mampus nak. Jadi laki ni takut juga main gitu. Nak, orang kan, ni bodoh gitu. Lala tu laki ni cerdik, gini lah. Kalau muri aku nikah dengan Semek tu, aku berilah tanahmu, aku beri tanah semua hak diajar tu. Nampak tanah pedas tu. Nah, negara kurang dia kasih sayang, tak apa nak inti je. Nah, ini tak apa kasih sayang. Tengok kalau kita boleh gaji tu BBT dia. Dia siu kita ke TVT. Tu orang kurang hakikat dia. Pelawak tak ada agak kering. Nah, kita boleh gaji kan 1,500 ke kita beri. Yang ambil ni 500, dia pun ambil jangan itu. Tidak siu BP kita tau. Siu BT. Itulah hakikat dia. Jadi bila kata gitu, dia pun berilah nikah. Pasal apa? Janji nak beri tanah seluk dia ajar tu. Bila nikah tak beri setarang, jawabnya nikah tu sah. Tetapi suami berdosa besar kerana berdusta. Maka orang yang berdusta, fawailul lil mukazzibin. Celakalah orang yang berdusta. Celaka lagi. Boleh kuah gitu lelaki gitu. Main lebong bini gitu. Nak. Orang jangan kata nak wis seluk, wis kotak tanah kata. Aku wis mu sekotak. Dah dia 75 bini, tak apa dengar dah. Bila nikah wis kotak kasut tanah. Tak apa. Jangan marah rupan bodoh-bodoh juga. Bermula zaman bila majlis tahlil dan macam talqin itu diadakan? Mengapa pula setengah orang mengatakannya perbuatan yang bid'ah? Jawabnya, tahlil ni maknanya berhimpun, panggil orang, tolong-tolong baca Quran dan berdoa untuk si mati. Dia tak silap pada abad yang keempat hijrah daripada orang-orang negeri Yaman. Jadi siapa nak buat tak ada masalah, nak buat pun tak mau buat pun bukan perkara wajib. Cuma nak buat kena jaga adat-adat dia. Jangan tetap 6 hari, 7 hari, 3 hari, 10 hari. Sebab Nabi beri kebenaran pada seorang perempuan supaya buat kebajikan bila masa yang dia suka, tak tetap dengan hari. Kerana nak beri hadiah pada mak yang telah mati. Kemudian pula baca talqin ada dah pada zaman Nabi SAW. Kerana hadis, walaupun hadis tu dhaif, boleh kita beramal dengan dia. Jadi dia bukan bid'ah. Bila ada hadis dhaif, dia boleh kata bid'ah. Bid'ah ni tidak ada hadis yang tidak ada hadis langsung. Dia ada hadis maudhu', maka baru kita kata bid'ah. Jadi kalau ada hadis riwayat walaupun kata dhaif, hadis dhaif bila Nabi buat ada berlaku, tak boleh kata bid'ah. Ustaz kata kalau ada benda tu bid'ah padahal ada hadis dhaif, ustaz tu bodoh. Soalan terakhir, apa pandangan Islam tentang nikah khitbah? Wujudkah dalil menguatkan tentangnya? Nikah khitbah ni maknanya nikah dulu, nikah gantung. Nikah gantung. Bukan nikah tu gantung sekok. Nikah tapi tak bersama, faham? Kalau kita nikah lepas tu, lepas nikah buat mana? Bini mari kat kita atau kita pergi kat bini tidur dengan dia, faham tak? Tu tak berlaku lepas nikah. Jadi bila kita berkahwin dengan orang puan, bini kita pun mak dia mari kata ambil nak sangat mari kata. Dah umpamanya malam tu mari. Jadi bila dia masuk dalam rumah kita, tanggung nafkah, makan minum, sakit demam wajib atas kita dah. Lagi dak mari kat kita, duduk dengan mak dia, nikah dah, wajib atas ayah dia, makan minum, sakit demam, tempat tinggal, faham? Atas ayah. Jadi tujuan nikah gini kerana dia masih belajar. Contohlah, bukan mesti belajar saja. Dia masih belajar, nampak? Nak nikah derah takut berlaku perzinaan.
Maka nikah dulu, nikah khitbah. Apa? Tak payah ngata lah hak puang sekolah dulu, tapi nikah dah. Sama-sama belajar. Faham? Sama ada universiti lain atau universiti tulen. Contoh ni. Jadi bila nikah dah, makan minum pakai, suami tu wajib dah lagi tanggung. Dah wajib lagi tanggung lah, pasal dia pun tak ada PT lagi, dia pelajar lagi, cuma nikah dulu. Dah wajib dah tanggung, bukan sebab tak ada PT, sebab dak gigi apa duduk ke dia, duduk dengan ayah lagi, walaupun pergi belajar, faham? Lagi dak ngata nafkah atas ayah. Faham lagi? Itu tujuan dia. Tiba-tiba ada pertemuan, dak tahan, jadi persetubuhan, haram tak? Dak ah, halal sisi syarak. Tu kelebihan dia, faham? Dari segi ke perspektif Islam, anak muda yang tak berkemampuan dari segi material ingin kahwin kerana untuk mengelakkan maksiat, tapi kahwinan itu adalah secara nikah khitbah, boleh. Nampak? Tak mampu lagi buat pinjaman macam Kota Baru Kelantan, dia buat beri duit pinjaman yang tak ada riba, bayarlah bila-bila, nak nikah ada PT RM1,000 umpamanya tak? Mas kahwin RM1,000, lepas tu belanja-belanja mencari sendiri RM500. Takkan mudah tak ada PT nak meleh rubah kau. Nak membelih ikan puyuh dah lah. Nak boleh sepeseng. Nak cari PT 60 ya sepeseng, cukup budak-budak ikat lah pagi. Nak. Benarkah majlis akad nikah di masjid didakwa daripada amalan Kristian? Tak benar. Golongan yang keluarkan pendapat ini adalah golongan yang jahat dan berniat jahat untuk dia memalingkan umat Malaysia daripada skandal-skandal yang ada dalam negara kita. Jadi dia buat satu alih perhatian. Kerana Nabi kata hendaklah kau jadikan akad nikah itu dalam masjid, maksudnya harus. Lepas tu kitab-kitab besar kata harus buat nikah dalam masjid, dan setengahnya berkata dengan sunat. Golongan yang kata ikut Kristian ni golongan bodoh, lagi sesat, lagi pula nak menyesatkan orang yang lain kerana bercanggah dengan ulama-ulama muktabar. Bila ada satu kumpulan dalam negeri kita canggah dengan ulama muktabar seluruh dunia, maka kumpulan hak dalam negeri ni kata tak boleh teruk dalam lubang najis. Faham? Kerana mereka tidak diiktiraf oleh dunia sebagai ulama. Ni jangan kita dibodohkan. Cuma yang tak comel, tak jaga adab dalam masjid. Haid pun naik atas masjid juga. Kepala daga, jenis kain belah dalam masjid juga. Selok duduk selepok konong warak duduk gitu. Tapi tu bit kepala labu putih. Tu juru nikah duk keling ke betih. Apa? Nak akad nikah. Aku nikah akan dikau dengan aku. Molek-molek ada. Pasal apa? Pasal ni lah. Pasal buka aurat. Jadi nikah dalam masjid boleh. Golongan yang kata ikut Kristian ni golongan jahat, lagi bodoh, tidak ada ilmu. Kerana orang Kristian dia berdoa tak dalam masjid. Acu jawab. Orang Kristian berdoa tak dalam masjid. Lambat jawab ni. Astaghfirullah. Kan dia berdoa dalam masjid, dalam gereja. Dalam gereja, sorry, dalam gereja. Faham tak? Doa tak? Dah kita tak boleh doa dalam masjid sebab dia berdoa dah dalam gereja. Kalau nak ikut dia, bodoh. Betul tak? Orang Kristian minta ampun tak dalam gereja. Dah kita tak boleh minta ampun dalam masjid. Pasal apa? Tiru Kristian pula. Ni kata golongan ni bodoh. Faham? Dia kata ulama lembu. Tak ada ulama yang bodoh seperti itu. Alasan dari nikah dalam masjid kerana orang Kristian nikah dalam gereja. Yang tak boleh dalam kitab kita muktabar nikah dalam gereja. Dia sembahyang dalam gereja dia. Dah kita boleh sembahyang dalam masjid pasal tiru dia. Nampak lagi? Betul tak? Jangan jadi bodoh. Ya cerdik tu. Nampak cikgu Ustaz, masalah cerah ni kan masalah macam cerah kena pergi ke apa panggil tu dulu. Ada cerah kalau pakaian dah itulah macam ke cerah ni asalnya tak ada jabat qadi, tak ada jabat agama. Cerah di mana-mana pun, cerah dalam bolong air jatuh, cerah dalam jambang, pongoh duduk atas lembu, bini pongoh duduk atas kambing jatuh. Nampak? Tetapi akhir-akhir ni umat jahil, tak mengaji, tak tahu hukum. Ada yang cerah tapi tak tahu, tapi jahil kata tak jatuh, duduk sekali lagi. Ada yang tak jatuh tapi dah bodoh, duk ingat ke jatuh, duduk suku-suku.
Neta kalang jadi sekali pasal tak reti suami isteri ni bodoh dengan hukum. Maka jabat agama buat undang-undang nak cerai biar dia dengar dulu betul ke tak. Faham ke? Nanti dia nak tengok lapas. Sebab ada orang aling tak apa, dia reti dah jatuh tak jatuh. Dah kalau orang ramai kadang-kadang cerai dia kata tak cerai. Ni tanya orang jual ikan, dia kata tak apa, rasa-rasa tak apa. Ha. Sebab tu dia buat jabat tak salah, kita salah pasal jahil. Faham lagi? Jadi nak tengok betul ke tak amal lapas tu cerai ke tak pada syarak. Ha, betul dah. Ha, cerai. Ha, cuma kalau kita cerai di rumah orang, kalau betul dah jatuh ha. Anu hak nak mengesahkan sahaja. Faham lagi? Hak kena denda tu tak. Hak kena denda ni bukan langgar hukum dunia, Tuhan langgar hukum dunia. Dia boleh buat kata orang jahil. Nah, maka kalau dia mu cerai sendiri, jadi muli mudarat kepada orang lain. Bila aku benar kamu tak yang mari sini, orang lain tanya lah, orang lain tak mu getek di mahkamah. Nah, maka oleh tu kena denda. Ha tak? Tujuan maslahat untuk kita semua juga. Takut benda cerai tapi dak jahil, dak mari jabat kata dak cerai, duduk serumah berzina. Takut dak cerai dah. Lepas tu dak cerai tapi dah jahil punya pasal kan ingat ke cerai kata gitu. Nah, maka pisah nikah dengan orang lain padahal laki dulu dak putus pun. Jadi sebab tu mari jabat dah kalau mencerai mu kata ke mana? Aku kata pergi berambu hang mukamu. Nak mutah aku tengok mukamu. Kalau gitu tak jatuh. Faham? Kalau gitu tak jatuh. Tapi oleh kerana jahil, dia ingat ke cerai dah. Nah, kamu pergi balik rumah pak mu. Nah, dah duduk rumah aku. Dah kalau orang jahil naik, ingat cerai dah. Oh, pisah. Bila pisah, nikah dengan orang lain pula. JKK. Faham? Dah laki dulu tak putus sekarang. Ni tujuan dia. Jangan katakanlah dia kata, maknanya katalah. Dua rumah dia dah tahu kan dia wajah dah. Jatuh. Bila pergi apa kena tu dia makan macam mana pula dia kata tak jatuh. Orang pergi balik duduk sama pula. Mana boleh tak jatuh? Siapa kopi dah mari cerita nak bagi tanya sikit apa sini. Dah kita dengar cerita lain. Patutnya kena panggil lah sekali. Tak kita kena pergi. Lepas tu dia akan panggil orang sebagai saksi. Patutnya marilah sekali. Mana kedudukan? Betul dah. Mak dia nak cerai ni dah nanti dengar ke bini kita. Kita pergi kabur ke lembu. Embu. Aku cerai ada bini aku satu talak. Jatuh. Lembu kata, mana jatuh? Jatuh. Mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi